Pernah tak korang tengah buat kerja, pas tu tertiba kena pergi bilik lain, sampai je sana, korang blank, lupa apa yang nak dibuat. Jangan risau, ini bukan masalah korang je tau. Sebenarnya, ini fenomena psikologi yang ramai alami, kesan ambang pintu, atau doorway effect. Apabila kita melangkah melintasi ambang pintu, otak kita ni macam reset. Kenapa? Sebab otak kita cuba urus maklumat dengan cara yang unik. Dia bahagikan memori kerja kita kepada blok mengikut konteks persekitaran. Bila tukar lokasi, otak automatik cuba kosongkan blok memori lama. Ini untuk bagi ruang pada konteks baru. Jadi, ingatan kita yang tadi tu macam disimpan ke folder lain. Walaupun kadang-kadang menjengkelkan, sebenarnya ia menunjukkan betapa cekapnya otak kita. Otak kita sentiasa cuba untuk fokus pada apa yang penting sekarang. Jadi, lain kali bila lupa, ingatlah ia bukti hebatnya otak anda menguruskan maklumat. Tapi, ada cara nak kurangkan kesan ni tau. Contohnya, cakap kuat-kuat apa yang nak dibuat, atau pegang objek yang berkaitan. Ini akan bantu otak anda kekal fokus. Jadi, fahami dan hargai cara otak anda berfungsi yang luar biasa ini.